Baiklah semua, tujuan kita berkumpul pada hari ini adalah untuk saya menerangkan kepada semua tentang projek yang akan kita buat untuk kanak-kanak di kawasan kampung kita ini. Dana yang akan diberikan oleh kerajaan ini, kita semua perlulah untuk melaksanakan kerja ini dengan telus. Betul, semua laporan kewangan akan dipaparkan kepada penduduk supaya tiada sebarang penyelewengan. Bagus, dah lama kami menunggu pemimpin yang jujur. Ya, integriti sangat penting untuk projek sebegini. Assalamualaikum Aiman. Yang tentang projek tu kan, boleh tak awak bagi dengan syarikat saya? Kalau awak setuju, saya ada hadiah sikit untuk awak. Maaf Aina, saya tak boleh terima. Projek kampung bukan untuk dijual. Semua perkara perlu dijalankan dengan telus. Kau cuba rasuah pemimpin kami, Aina? Itu salah dan tak boleh diterima. Korang tak boleh macam-macam tu. Korang tak ada bukti pun. Semua bukti dah jelas, saya dah rakam semuanya. Jadi saya akan laporkan kepada SPRM bahawa ini adalah cubaan rasuah. Bukan, itu bukan maksud saya. Hello, Assalamualaikum. SPRM, saya nak laporkan ada kes. Baik-baik, saya akan ambil tindakan. Kami telah menerima laporan rasuah. Terima kasih kerana melaporkan. Integriti masyarakat memboleh tindakan kita sendiri. Kami bangga dengan pendirian kota kampung. Integriti bukan pilihan, tapi tanggungjawab bersama.